Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama penonton kita. Alright, nama saya Aisyatul Radia dan rakan hos saya pada hari ini, nama saya Khalila Najlah, dan tetamu kita untuk kita bincangkan topik kali ini. Okey, sila perkenalkan diri awak. Hi everyone, nama saya Dania Sharmila, boleh panggil Nia. Okey, jadi topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah isu penggunaan media sosial pada zaman sekarang ini di Malaysia. Okey, jadi Nia, boleh saya nak tahu apa pendapat awak atau gambaran umum awak lah tentang penggunaan media sosial? Basic dan dasar dulu. Pada Perkenalan. Okey, boleh bagi sikit. Baik, kalau kita cakap pasal media sosial ni, kita tahu media sosial memang platform utama masyarakat sekarang lah. Kalau dari saya pun, daripada bangun pagi sampai ke habis hari tu, memang gunakan media Sampai sosial. malam lah pengguna media sosial. Selalu awak. Boleh dikatakan kerap lah. Kalau tengok setting punya screen time ni tinggi lah ni. Alamak. Sebenarnya benda ni bagus lah sebab kita sendiri ada pengguna dekat sini. So dia mesti macam banyak tips dia kan. Banyak ni. Saya cubalah bagi penyampaian yang natural, yang kena dengan kita semua untuk pada hari ini. Okay. Macam saya nak ulas tadi, contoh aplikasi yang orang sekarang guna macam TikTok, Instagram, dia bukan dari orang dewasa tau, dari kanak-kanak sekali. Daripada kanak-kanak pun dah terdedah dah. Macam sekarang banyak penjaga yang lagi berfikiran terbuka dan bagi anak-anak dia orang gadget dan gunakan media sosial ni seusia 6 tahun pun dah ada dah. Betul. Kadang-kadang time masa diorang masih bayi pun, bukan bayi lah, dalam berapa bulan untuk untuk diamkan diorang daripada menangis tu, bagi tengok kartun Untuk tanpa tarik perhatian. pantau lah. Okay, kalau macam tu kan bagus ke tak sebenarnya? Menurut saya kan tak perlu kot seawal usia bulan dan sebelum masuk persekolahan dah dedahkan dengan screen time macam tu kan. Sebab dia bukan je mengganggu fikiran, tapi dia mengganggu kesihatan juga, kesihatan mata, kesihatan maybe pendengaran dan sebagainya. Sebelum tu macam awak ke yang pakai cermata? Saya pakai tak adalah daripada umur yang terlalu muda. Sebab saya pun dapat handphone daripada SBM. Ya, bagus host kita. Lambat dia guna gadget dia. Okey, menarik lah awak punya macam nak kata dasar tu kan. Okay, jadi dengan penggunaan yang media sosial yang tinggi untuk sekarang ni, adakah ia memberi kebaikan atau keburukan? Menurut saya kan, tentulah setiap benda tu ada kebaikan, ada keburukan. Tapi kalau untuk media sosial ni, dia bergantung kepada pengguna tu sendiri. Betul. Kalau dia banyak guna ke arah keburukan, maka keburukan lah dia dapat. Tapi sebenarnya media sosial ni banyak juga kebaikan. Banyak. Saya sebagai pelajar pun memang sepenuhnya dari segi cari maklumat, siapkan assignment, semua guna Media sosial kan. Okay, betul? Baiklah. Jadi Nia pun macam dah beri gambaran dasar kan. Jadi kita nak pergi dengan lebih mendalam. Setuju? Saya setuju sangat. Okay, kita pergi dengan lebih mendalam. Sekarang ni kita bincangkan kesan positif dululah. Okay, kesan positif. Nia, macam mana media sosial ni membantu kehidupan seharian kita? Okay. Tadi banyak je kesan positif media sosial ni. Kalau kita ambil side positif, insya-Allah positif yang kita dapat. Okey, kalau macam kebaikan media sosial ni yang saya boleh gambarkan, yang pertama adalah dari segi komunikasi. Macam dulu komunikasi kita terbatas kan. Kita nak berhubung dengan orang yang jauh, kita telefon. Telefon yang guna duit shilling tu. Terus pernah Telefon guna duit shilling. Public phone? Ya, public Oh. Betul-betul. Kena public phone pakai line kan? Azan dah. Kita berehat sebentar ya.
Apa lagi kebaikan yang Nia boleh dapat? Mereka lebih dalam. Tadi kita yang cerita pasal komunikasi kan. Pengalaman saya sekarang ni saya belajar jauh lah dari family, belajarkan jauh. Memang media sosial tu jadi pengantara antara saya dengan keluarga. Boleh katakan setiap hari dah kita boleh berhubung tanpa ada batas. Betul-betul. Dengan cara call, WhatsApp dan sebagainya. Jadi benda tu memang positif lah, kita boleh tahu kita punya family dekat sana sihat ke tidak, ataupun ada maklumat emergency. Kita tak perlu nak hubung antara orang tengah. Okay. Kalau untuk kebaikan kedua pula, media sosial ni boleh jadi sebagai platform peniaga. Saya Kan banyak orang buat live di TikTok kan. Live TikTok ni bukan sekadar boleh share ilmu, boleh isi masa lapang, tapi orang jadikan sebagai satu kerjaya. Kalau saya tengok kan, saya buka TikTok kan, selalu macam lalu-lalu live orang tu jual jual baju, jual beg semua. Diorang kan melontarkan suara yang kuat kan. Jadi itu kira macam itulah cara diorang nak cari duit, cari pendapatan lah kan. Jadi sebenarnya media sosial ni ada benda baik dia kan. Secara tak langsung kita pun sebenarnya menyumbang je. Kita pun membeli dekat TikTok kan. Kalau kita beli dekat live diorang kan diorang yang jual tu dapat komisen kan. Ya. Itu kebaikan ekonomi. Banyak sebenarnya cabang kebaikan dalam media sosial ni. Macam yang kita tekan tadi, dalam tak sedar sebenarnya kita antara penyumbang juga. Betul. Kita memang tak boleh lari lah daripada media sosial ceritanya. Kalau macam yang kita cakap pasal peniaga ni, jadi peniaga yang mungkin kita boleh katakan B40, dia orang tak perlu nak keluarkan modal kemah, sewa tapak kan. Jadi dia orang just duduk kat rumah, set up kamera, mungkin dia orang boleh sambil jaga anak dan sebagainya. Hanya guna capaian internet yang bagus lah untuk dapat duit. Guna modal yang rendah. Jadi semua orang yang, maksudnya semua generasi pun boleh cuba untuk berniaga dekat media sosial. Itu antara kebaikan yang menurut saya lah. Okay. Kita dah dengar dari ekonomi kan. Dia kan ada banyak segi aspek kan. Kalau dah ekonomi, jadi kalau dalam bidang pendidikan pula macam mana pendapat Nia? Kalau pendidikan memang saya sendirilah yang lalu. Macam saya kata tadi, bangun pagi saya akan buat research. Mungkin saya akan buat research pasal topik yang saya akan pelajari hari ini. Baguslah, nampak awak ni pelajar yang sangat bersedia. Kita bersedia sebelum masuk kelas. Mungkin akan disoal secara mengejut. Mesti dah biasa kena soal secara mengejut ni. Okey. Dalam bidang pendidikan lagi? Selain saya buat kajian, saya juga buat macam kita task aktiviti kan. Mungkin kita tugasan. pandangan orang lain. Betul-betul. Saya kemukakan soalan dekat bahagian sosial media dan ada ruang komen untuk orang lain untuk siapkan task kita. Jadi kita boleh dengarlah pendapat orang lain kan. Betul-betul. Orang yang bukan sekadar dalam kawasan kampus dan terdekat saya. Sebab media sosial ni kan Luas. Jaringan tanpa sepadan orang panggil. Macam Nia selalu guna platform apa untuk belajar tu? Untuk belajar, kalau persendirian, selalunya saya guna TikTok je lah. Tapi kalau dengan tenaga pengajar, selalunya lecturer saya guna Google Classroom, Telegram, Zoom kan? Sekarang pun tenaga pengajar banyak menggunakan media sosial kan untuk bagi tugasan semua kan. Seiring lah, saya rasa seiring dengan kita punya perkembangan sekarang. Zaman digitalisasi. Macam dulu belajar mungkin dengan buku dan kertas. Tapi budak-budak sekarang tu macam kita kata mak bapak dia orang dah dedahkan dengan gadget awal. Jadi dalam bidang pendidikan pun kita dedahkan dengan gadget pada usia muda. Betul.
Okay, baiknya kalau tadi kita dah cakap pasal kebaikan kan, kalau ada kebaikan mestilah ada keburukan kan. Ya, setiap yang baik ada yang buruk. Jadi sekarang kita nak tahu dengan lebih mendalam lah tentang keburukan media sosial. Jadinya apakah kesan negatif penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat lah? Isu yang buruk lah dalam penggunaan media sosial ni. Banyak sebenarnya, macam kita tahu sekarang banyak je isu-isu yang memang bermula daripada media sosial. Kalau macam saya lah, isu utama yang kesan negatif daripada media sosial ni yang paling ketara adalah ketagihan media sosial. Betul-betul. Ini memang saya tak sangka lah, memang merupakan isu besar. Isu yang memang sepatutnya serius kan? Serius sangat. Perlu dibanderah. Sebab dia memang bagi kesan kesan dekat masyarakat dan sekeliling. Ya, apa contoh kesan yang kesan buruk lah yang boleh bagi impak kepada masyarakat tu? Dan golongan yang mana awak rasa macam paling terkesan lah macam tu? Okay, menurut saya golongan remaja lah, sebab diorang kan pagi pergi sekolah dan petang diorang dah boleh luangkan masa dengan telefon. Diorang banyak masa dengan media sosial tu. Jadi ketagihan ni buatkan diorang macam lalai dengan kerja sekolah yang betul-betul diorang bagi, dan diorang lupa untuk bersosial. Kalau macam dulu, remaja dulu mungkin petang-petang akan keluar bermain, jumpa dengan rakan-rakan, tapi sekarang diorang duduk dekat rumah. Duduk dekat rumah dan bilik, dengan handphone, dengan telefon dan gadget. Mungkin kalau jumpa pun jumpa dengan kawan tapi still dengan gadget. Betul? Keluar dengan kawan nak buat kerja sekolah, tapi masing-masing lepak macam main handphone, media sosial. Kalau tengah makan kat kedai pun masa sambil tunggu makanan tu bukannya borak. Kan kalau kita jumpa kawan kan kita untuk borak kan, tapi semua pegang handphone. Tak ada interaksi lah. Memang jumpa tapi macam Kosong kan. Kalau orang cakap borak kosong kan, ini memang kosong terus lah, tak borak. sunyi, semua dengan gadget masing-masing. Itulah keadaan kita sekarang, dan perkara tu memang dibimbangkan dan perlu ditangani lah. Okay, jadi macam kita cakap pasal negatif kan, jadi kita nak sentuh sikit pasal isu. Bila kita dah kata macam lepak-lepak kan, jadi boleh terjadinya isu bully cyber. Ya, sangat betul. Saya setuju. Bully cyber ni menurut saya, dulu kita cakap pasal bully kat sekolah, bully fizikal, tubuh. Tapi sekarang bully lebih kepada dalam media sosial. Bully cyber ni menurut saya macam dari dekat ruangan komen. Mungkin seseorang nak kongsi pendapat, tapi orang yang komen tu mengkritik pula. Betul? Mungkin betul orang yang komen tu tak sependapat dengan orang yang memberikan idea. Tapi kadang-kadang saya pun begitu. Tapi ada caranya. Macam ada pepatah kata, lebih baik diam dari berkata-kata yang kurang elok. Macam kalau tak setuju pun dia sampai komen kesat. Sehingga menghina. Menghina rupa paras. Benda tu bagi kesan negatif sebenarnya dekat pengguna yang menerima kecaman tu. Dia bukan sahaja boleh rosakkan fikiran, tapi dia mengganggu juga apa orang kata Keyakinan diri. Sehingga kamu boleh dia akan bersendirian dan rasa trauma untuk ke depan dalam media sosial. Betul? Dia rasa macam dia tak patut bagi pendapat pun. Sedangkan Malaysia memang mengamalkan masyarakat kan, kita ada hak bersuara. Jadi bila dia jadi macam tu, dia rasa macam kerdilnya diri ni, rasa macam tak boleh, tak patutlah nak menyuarakan pendapat, padahal pendapat tu ada je yang terima. Betul. Okay. Jadi macam memang menakutkan lah isu bully cyber ni kan. Jadi kadang-kadang macam komen kecil pun boleh buat kita terasa. Kadang-kadang tak komen, orang cakap je kita terasa kan. Apalagi komen yang kita tak tahu daripada siapa. Orang yang kita tak kenal tiba-tiba cakap macam tu kat kita. Mungkin orang yang mengkritik tu dia fikir benda tu seronok dan dia tak fikir pun
impact kepada orang yang kena tu. Sedangkan benda tu memang bagi kesan negatif yang sangat besar. Okay. Jadi soalan dia, macam mana masyarakat kita nak hadapi benda ni sebenarnya, langkah-langkah macam tu? Pada pandangan saya lah, perkara ni boleh je dibendung, tapi semua orang kena mainkan peranan yang penting. Betul. Macam kita sebagai pengguna media sosial, kita mungkin boleh hadkan kita punya sharing, apa orang kata, hantar tentang kita punya rutin harian. Sebab tak semua orang suka dengan kita punya apa yang kita miliki. Mungkin ada orang yang dengki, ada orang Iri. kan. Jadi kita boleh hadkan apa yang kita kongsi tu. Terusnya kita mungkin boleh rendah diri. Humble, low-key. Tak perlu nak ikut orang sangat, macam nak ikut trend sangat. Mungkin dengan cara tu kita boleh kurangkan bully cyber ni. Selain tu, kerajaan juga boleh ambil inisiatif yang melibatkan media sosial. Macam kita kupas media sosial ni, dia memang orang kata platform utama. Jadi kerajaan memang boleh gunakan platform ni sebagai medium untuk sebarkan kempen dan kempen secara bersemuka. Mungkin kempen secara talian dan pengguna baca. Kita pun memang pengguna kan. Jadi scroll dapat self awareness macam tu. Saya tak langsung tu dapat kita baca kan info-info yang kerajaan bagi. Okey, macam memang mendalam tadi pasal bully cyber. Jadi saya nak tanya, ada lagi tak isu yang kita kena kupas yang betul-betul yang kritikal juga sebenarnya? Yang macam kritikal dalam kalangan masyarakat kita lah, yang sepatutnya dah lama dah kena bendung tapi makin merebak-rebak. Banyak sebenarnya, tapi apa yang terlintas dengan saya sekarang terlintas berkaitan cyber kita dah komen tadi. Berkaitan penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ni memang dah makin jadi sekarang ni tau. Dia bukan je dekat sektor besar, tapi sektor kecil. Macam contohnya saya sendiri pernah terkena. Kena macam mana tu? Dia berada dalam grup kelas. Grup kelas yang kecil tu, yang organisasi dia kecil tu pun ada berita palsu juga. Berita palsu ni ada kat mana-mana. Tengok. Mungkin salah seorang ahli kelas kata, lecturer ni kata boleh extend hantar kerja. Sedangkan tak ada pun berita tu. Tak ada pun memo lah. Tak ada pun memo yang mengatakan sebenarnya kerja tu boleh hantar lebih masa. Dan bila mesej tu disampaikan secara tak benar, ramai orang yang terikut dan dah lambat hantar daripada deadline. Dah lah macam tak benar. Lepas tu orang yang macam tak tahu apa-apa, dia pula bagi tahu orang lain. Share pula. Sebab seru je. Macam Tak ada kelas. extend kerja, kena pula belum siap. Sedap. Tanpa gaji betul-betul, hantar dekat orang lain. Betul? So benda tu memang saya rasa memang kena keras lah. Itu sembang dalam Organisasi yang kecil. Kalau yang besar pula besar, maka sekarang kita tengah hangat tentang isu demam influenza. Okey. Kita tengok graf kenaikan jangkitan sangat membimbangkan. Tapi ada je tangan-tangan yang lagi memanaskan lagi keadaan. Betul. Sektor ni tutup, sekolah ni tutup. Sedangkan kerajaan belum keluarkan apa-apa kenyataan. Sekarang ni sepatutnya tak terjadi sebab dia menaikkan kerisauan. Betul-betul. Mungkin kerisauan kepada penjaga macam alamak anak dia tak sekolah. Ya, betul. Orang hantar. Mula panik lah. Orang mula panik. Risau. Sedangkan berita tu tak ada pun sebenarnya. Dia hanya sebagai memanaskan keadaan dan isu. Cakap pasal memanaskan isu, sekarang pun macam jadi trend macam orang jadi nak orang pertama nak bagi tahu. Betul. Dia jadi macam rasa gempak lah tahu benda ni orang yang pertama. Jadi tu lah. Apa pendapat? Menurut saya, tak ada apa pun yang nak dikejarkan kalau seseorang tu jadi orang pertama yang kongsikan berita. Kalau katakan berita tu betul, tak apa, okey, kamu dah
Jadi orang yang sebat Bagus amat lah. Lumayan bagus lah. Tapi kalau kampung tak confident benda tu betul ke, sahih ke tidak. Tapi kami dah share benda tu, banyak orang yang tertipu dan termakan berita palsu tu. Jadi tak bagus lah. Betul-betul. Bagus yang menarik. Okey, baik, kita dah cakap pasal isu. Sekarang kita nak bincang pula sebab-sebab perkara ni terjadi kan. Kenapa penyalahgunaan media sosial ni berlaku? Okay, jadi ni apa pendapat awak? Kira macam faktor-faktor Ah, lah. faktor. Banyak sebenarnya faktor yang mendorong. Tapi apa yang saya boleh cerita adalah kurang literasi. Kurang literasi pendidikan tentang media sosial. Betul? Pasal literasi pendidikan ni, dia boleh bermula daripada anak-anak lagi. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk didik anak-anak diorang pasal media sosial. Tak salah pun diorang nak adakan media sosial untuk anak-anak. Mungkin diorang nak simpan kenangan perkembangan anak-anak tu dekat media sosial kan. Sekarang kan mak bapak dah in trend. Tapi bukanlah anak-anak yang pegang Ya, akaun tu. betul. Jadi ibu bapa yang kena pantau benda tu kan. Betul, kadang-kadang ibu bapa sendiri pun tak tahu apa yang anak dia orang Anak-anak. buat kat Ya. akaun. Ya, Apa yang anak dia orang tengok konten-konten kan. mungkin diorang sekadar tegur secara terbuka macam kurangkan main phone, tapi tak ada pun tindakan yang mengawal ataupun hadkan masa penggunaan gadget tu. Kalau hadkan penggunaan masa, kalau hadkan penggunaan masa tu kan, ibu bapa boleh gunakan ni kalau Aplikasi Ya, aplikasi apa nama dia? aplikasi Family Link. Ha, Dalam aplikasi tu jadi penjaga boleh pantau lah berapa lama anak dia orang main telefon, aplikasi apa yang digunakan, boleh lock, aplikasi ni tak boleh, aplikasi ni boleh. Jadi sebenarnya tu salah satu cara membantu untuk terapkan literasi pendidikan media sosial dalam diri anak-anak masing-masing. Selain tu macam kalau ibu bapa pantau, ibu bapa pun kenalah tunjukkan contoh yang baik betul. juga. Ibu bapa nak pantau anak-anak, dia kena jadi suri teladan dulu. Selari. Macam kata pepatah, kalau ibu bapa ni pun belum cukup literasi pendidikan, macam mana pula anak dia? Macam kata pepatah, ketam mengajar anaknya berjalan lurus. betul. Macam ni juga, saya ada satu patah juga. Bagaimana acuan begitulah Begitulah kuihnya. kuihnya. Kemana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi. Amboi kita. Anak-anak dah berpuitis. Lagi satu, anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapa yang mencorakkannya. Ya. Pintar. Banyak puitis kat podcast saya ya. Terima kasih lah host. Okay. Selain tu apa lagi faktornya? Daripada pihak yang mana pula? Faktornya saya rasa macam diri sendiri pula. Macam tadi, anak-anak memang bergantung kepada ibu bapa. Tapi ibu bapa ni pula dari diri sendiri. Kurangnya kawalan diri. Macam orang kata self-awareness. Mungkin betul lah balik kerja dah penat. Semua orang nak ada screen time, nak tengok apa yang jadi hari ni, apa isu semasa. Tapi kadang-kadang sampai mereka tak sedar sehingga larut malam jadi keyboard warrior orang kata. Terfikir nak komen apa, komen. Jadinya tu antara faktor lah. Badan dah penat tapi kita still dengan screen. So benda-benda yang kita type tu macam luar kawalan, luar pemikiran kita. Betul-betul. Kalau macam Saya sambung pasal yang screen warrior tu kan. Boleh jadi Keyboard warrior. keyboard warrior betul. Boleh jadi macam ibu bapa balik kerja. Dia ada dua tau. Emosi baik ataupun tak baik. Betul. Boleh jadi kalau emosi dia kurang baik waktu tu, adalah nak mengomen benda-benda yang kata kesat, benda yang kasar boleh menyakitkan hati orang. Apa pendapat awak? Saya rasa benda tu tak sepatutnya dia bawa sampai ke media sosial. Mungkin emosi tak baik tu disebabkan kerja yang banyak ataupun tekanan di tempat kerja, tapi dibawa pula ke media sosial dan melibatkan orang lain yang tak ada kena-mengena pun sebenarnya. dia ni melampiaskan kemarahan dia dekat media sosial. Kalau macam tu nanti
anak-anak pun macam, alamak kenapa parents saya ni macam sedih, marah. Mungkin anak-anak pun akan rasa kurang perhatian daripada ibu bapa. Anak pula kan sekarang kan anak-anak anak-anak kecil sekarang kan dah makin bijak menggunakan media sosial kan. Jadi diorang boleh buka media sosial ibu bapa diorang. Diorang boleh tengok lah Apa yang berlaku. hari ni apa emosi, macam mana. Okay. Selain tu pengaruh daripada apa pula? Saya rasa banyak kan? Sangat banyak. Rakan-rakan lah menurut saya. Rakan-rakan memang pengaruh besar sangat. Pengaruh rakan sebaya kan? Ya, sebaya tak sebaya. Kalau dekat sekolah ada pembimbing rakan sebaya, itu bagus. Tapi kalau pengaruh rakan sebaya tu minta jauh. Pengaruh rakan sebaya ni dia bukan dari segi perangai, attitude je, tapi dari segi racun. Macam orang kata membeli belah. Betul. Mudah sangat. Orang baru iklankan ni macam, kau beli, aku nak juga. Macam awak senang terracun atau awak yang pelaku dia? Kalau tanya saya, boleh dikatakan saya memang senang terpengaruh. Kadang memang pelaku, kadang yang kena. Kadang pelaku tapi saya memang pelaku. Tetamu kita dah jujur ya hari ni. Okay, disebabkan saya lalui benda tu, sebab itulah saya di sini hari ni untuk tak salah dekat kamu semua. Betul. Apa pengalaman dan sepatutnya atau tak sepatutnya ikut. Kita back to topik balik tadi. Apa dia pengaruh rakan sebaya tu? Pengaruh rakan sebaya ni macam dari segi nasihat, sepatutnya boleh je. Mungkin seorang kawan jumpa info menarik ataupun info penting tentang pelajaran dan boleh kongsi kepada rakan lain yang dia jumpa dekat media sosial. Tapi benda tu boleh jadi buruk juga kalau yang info yang dia jumpa tu benda-benda negatif atau benda-benda yang tak sepatutnya. Macam kawan sebarkan fitnah, boleh jadi. Boleh jadi mungkin rakan tu tak aktif di media sosial dan ada dua rakan lain yang mengutuk ataupun post pasal orang yang kurang aktif di media sosial. Perkara tu tak sepatutnya berlaku lah. Betul. Okay, macam kita dah sentuh anak-anak, ibu bapa dah, pengaruh rakan sebaya. Sekarang ni diri kita sendiri ni, macam mana tu? Diri kita sendiri macam saya dah ulas sikit tadi, diri kita sendiri memang kita kena hadkan diri kita lah. Kita kena beringat-ingat, berfikir sebelum muat naik apa-apa gambar ataupun komen yang mengundang kita pun kena ni lah, mengundang tu yang mengundang, yang mengusik sensitiviti orang lain. Lebih baik cegah lah benda tu awal-awal sebelum terjadi perkara yang lagi teruk. Macam sekarang pun benda cepat panas kan. Ya, sangat pantas. Sekali klik send, mungkin orang yang jauh kat seberang sana dah dapat dah komen yang kita hantar. Betul. Okay, baiklah. Kita dah cakap pasal faktor-faktor tadi. Sekarang dah faktor mestilah kena ada langkah dia kan, untuk kita untuk mencegah benda tu. Jadi ni apakah langkah-langkah untuk kita mencegah dari isu ni lah. Okay, ini bahagian terakhir kita lah kan. Okay. Jadi macam nak menutup tu, apakah langkah-langkah yang seharusnya kita ambil? Langkah-langkah saya ringkaskan lah, sebab saya rasa macam saya dah selitkan sikit-sikit langkah masa kita buat tadi kan. Okay, kalau macam untuk pihak kerajaan boleh adakan kempen pasal penggunaan media sosial. Mungkin itulah kempen penggunaan media sosial. Semestinya kerajaan juga boleh letakkan akta. Mungkin seseorang yang melebihi had dalam media sosial boleh dikenakan denda. Denda bukan sekadar denda-denda ringan, sebab kita tahu dalam media sosial ni bukan orang biasa-biasa je yang guna. Semua golongan orang guna. Ada artis, ada orang yang kurang berkemampuan. Jadi kalau denda yang dikenakan tu rendah, mungkin orang hanya pandang sebelah mata dan tak heran pun. Okay. Kalau menurut pihak lain pula, ibu bapa. Ibu bapa memang perlu pantau anak-anak lah dari kecil.
pantau dari segi penggunaan gadget, penggunaan media sosial, hadkan masa penggunaan dan sebagainya. Ibu bapa pun boleh hadkan penggunaan gadget untuk diri sendiri dan luangkan masa betul-betul. dengan anak-anak. Sebab anak-anak ni kecil lagi, diorang nak perhatian Perhatian, betul. Sebelum diorang cari perhatian dekat media sosial yang kita pun Betul, tak tahu. sangat betul. Kita pun tak tahu benda tu. Kadang-kadang okey ke. anak-anak pacak telefon, lepas tu apa ni cakap cakap benda tak bagus lah. Kadang-kadang buat simbol apa benda tak. Ya, betul. Macam bahaya lah. Tu semua macam kurang pantauan lah dari ibu bapa. Okey. Yang ketiga, apa lagi ah? Ibu bapa bertanggungjawab bagaimana pengguna sendiri bijak menapis. Okey, seterusnya untuk pihak individu pula, diri sendiri. Untuk diri sendiri ni kita memang dari diri kita sendiri sebelum post tu kita semak sahih ke tak, ada mengundang sensitiviti kaum lain, individu lain. Jadi kita memang kena kawal dan tapis bahan-bahan yang kita nak post tu. Okay, saya setujulah. Memang semua yang awak cakap ni betul. Jadi macam kita untuk akhiri kan, dah bagi semua kan, penonton pun dah tahu semua, kita host pun dah tahulah kan. Okay. Sebelum kita akhiri ni Nia, mungkin Nia boleh kongsikan ataupun berikan sedikit rumusan atau ayat-ayat terakhir lah. Okey, rumusan ni bukan untuk penonton je, tapi untuk diri saya sendiri juga. Kita sebagai pengguna media sosial ni, kita sama-sama menjaga sensitiviti, sama-sama menjaga isu-isu yang sedang hangat sekarang. Mungkin kalau semua orang sebarkan kebaikan tu dapat dikongsi bersama, tak ada pun berita palsu, tak ada pun kritikan dan sebagainya. Jadi semuanya bermula daripada diri sendiri lah. Dan setiap diri sendiri individu punya peranan sebenarnya besar lah ya, kan. mainkan peranan besar. Apa ni nama dia? Okey. Saya nak tanya tapi tak tertanya-tanya. Apa ni tanya tak? Nak tutup. Okey, baiklah. Setakat itu saja kan. Terima kasih Nia, tetamu kita. Sebab perbincangan ni memang sangat menarik lah. Nia pun banyak bagi poin-poin yang kan. Alhamdulillah, saya share apa yang saya boleh kongsikan je untuk kamu semua. Dan saya minta maaf mungkin dalam sharing saya ada yang mungkin kurang tepat atau terkasar bahasa. Saya minta maaf dan terima kasih atas jemputan host berdua. Okay, semoga perbincangan kita memberi kesedaran, memberi manfaat kepada penonton kita kan. Saya juga ingin memohon maaf lah kalau saya sebagai host ada salah tutur bicara. Okay. Saya juga sebagai rakan kongsi Aisyah juga memohon maaf kalau ada tersilap bicara, tutur kata. Minta halal ilmu yang disampaikan oleh Nia sebentar tadi. Tetamu kita tadi. Semoga kita berjumpa lagi lah. Okay. Jadi kami menutup sesi podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yes.